Sebelum dunia kenal Usain Bolt, Malaysia dah ada seorang pelari yang buat Asia gerun. Nama dia MJ Tyson. Dilahirkan pada tahun 1943. Zaman tu, Malaysia belum pun merdeka. Tak ada trek sintetik, tak ada kasut mahal, tak ada jurulatih luar negara. Yang ada cuma satu benda, disiplin dan keazaman. Sebagai remaja, MJ Tyson bukan datang dari keluarga atlet. Dia datang dari latar akademik. Tapi bila dia berlari, orang nampak satu benda lain. Kelajuan dia bukan biasa-biasa. Masuk era 1960-an, nama MJ Tyson mula naik. Dia kuasai acara 100 meter dan 200 meter. Bukan di Malaysia saja, tapi di Asia. Sukan Asia 1966 Bangkok, dia menang emas 100 meter dan 200 meter. Satu Asia terdiam. Media antarabangsa mula gelar dia The Flying Doctor. Kenapa doktor? Sebab dalam masa yang sama, dia belajar perubatan. Bayangkan, pagi berlatih, petang belajar, malam ulang kaji. Badan atlet, otak ilmuwan. MJ Tyson wakili Malaysia ke Olimpik, Tokyo 1964, Mexico 1968. Zaman tu, pelari Asia jarang dihormati. Tapi dia berani lawan atlet barat. Bukan semua perlumbaan dia menang, tapi setiap kali dia berlari, dia bawa maruah negara. Lepas ramai atlet hilang arah lepas bersara, MJ Tyson pilih jalan berbeza. Dia jadi doktor, kemudian ahli akademik, kemudian pentadbir sukan. Akhirnya dianugerahkan gelaran Tan Sri, bukan sebab popular, tapi sebab sumbangan. MJ Tyson bukan legenda sebagai medal semata-mata. Dia legenda sebab dia tunjuk satu benda. Kau boleh berjaya dalam sukan dan ilmu, kau boleh bawa nama negara tanpa jerit, dan kau boleh jadi hebat dengan disiplin senyap. Malaysia pernah ada pelan yang buat Asia hormat. Nama dia Tan Sri Dr. MJ Tyson.